Kita bergerak kepada 3 perlawanan terakhir. Perlawanan kategori Cup Under 13 yang melibatkan SBS menentang SMSS. Let's go, let's go, let's go. Buat dia wire sini je. Ada satu dia ada sikit pun. SPS Bulls di bawah Encik Zamani, manakala SMSS di bawah Encik Yun. Dua pasukan telah pun masuk ke dalam padang. Sepak mula bakal dilakukan oleh SMSS ataupun SBS. Sepak mula ke sebelah kiri. Gagal ditangkap, terkena bahu dan memberikan skram yang pertama. Yang pengadil Cik Adi di tengah padang. Bola di tangan Arman Maulana. Ben Izzat Izzuddin. Anda berada di perlawanan akhir kategori bawah 13 tahun. Kategori Cup, kategori utama. Arman Maulana buka permainan ke sebelah kiri untuk serap. Naik ke atas adalah kapten pasukan Ahmad Husaini Rahimi bin Syahri. Masih lagi Ahmad Suhaimi cuba meletakkan bola, belum try lagi. Kembali lebarkan oleh Arman Maulana. Hands. Good Damiran. Terjunan terakhir. Try diberikan. Yang membawa masuk. Belum dapat dipastikan lagi. Tapi SPS mendahului dengan satu try 5 mata buat ketika ini. Tidak masuk. Ada tambahan 2 mata. Masuk. Kali kapten Ahmad Husaini. Jaya kali ini tangkap oleh main SMSS. Ke sebelah kanan. Serap yang dilakukan oleh Adam Lukman bin Muhammad Ali. Dilebarkan sebelah kiri. Lagi sekali daripada tangan Zain Muallim bin Zaidil Hanif. Ada break yang dilakukan di sebelah kiri. Dari pelarian Ahmad Akib bin Azrul Nizam. Hands. Sekali lagi break. Good hit. Pendek saja kali ini. Cuba menyelamatkan bola. Dikeluarkan sebelah kiri. Good tackle daripada Ahmad Husaini Rahimi. Ada knock on yang dikesan, play on. Tidak, dia akan ada penalti terlebih dahulu. And sebelah kiri untuk SMS. Ada break. Ui. Hello. Terjonan di sebelah hujung. Play on.
Ada good ruck. Advantage ke sebelah kanan. Hands. Pendek saja. Good running line yang tunjukkan. Set up untuk ruck. Naik ke atas. Ada yellow card yang akan diberikan oleh seorang pemain. Leon. Tak dibenarkan oleh pengadil. Dan dilebarkan. Membuka permainan. Hands. Miss pass baik. Ke bahagian hujung. Lepas tackle yang pertama. Masih lagi tersangkut di sebelah belakang. Daripada Putra Haziq Darwishi. Penalti diberikan kepada SMSS. Pendek saja kali ini mencari forward ataupun back line. Set up untuk ruck. Dan menangkap oleh pengadil. Cari line out ataupun tidak? Tidak. Leon. First hit. Lepas tackle yang pertama. Dilebarkan sebelah kiri. Ada offload. Leon. Naik pada Umar. Masih lagi Umar. Sedikit saja lagi Umar. Pick up dan terjonan. Try time diberikan kepada SMS. Daripada scrum half. Muhammad Affam Amin dan Bimat Faizal. Siapa yang nama sebut? Aduh. Tamat separuh masa yang pertama. Kedudukan 5-5 milik kedua-dua pasukan. Reset time lah. Dia reset time. Boleh set time balik. Dah.
Kita di pentas akhir kategori bawah 13 tahun. Itu yang awesome. Maknanya sudah tidak banyak. Dengan final-final bermain dalam 2 half. Untuk 7 minit separuh masa pertama, 7 minit separuh masa kedua. Dah. Sebelum kita mencari juara untuk setiap kategori. Boleh ulang. Saya tengah tol respon balik. Boleh tak dekat? Tol respon balik tau? Ya, ada. Magic clear, magic. Sudah pun menanti tiba main-main kembali masuk ke padang Encik Adi untuk aksi separuh masa yang kedua. Terikat 5 sama. Kedua-duanya SBS dan juga SMSS tukar side. Terima kasih kepada tuan-tuan yang masuk. Terima kasih banyak-banyak. Pada tuan-tuan yang belum menekan button subscribe, sila berbuat demikian. Jika sudah, terima kasih banyak-banyak. Sepak mula bakal dilakukan oleh SMSS. Siapa saja boleh dapat peluang untuk menjadi juara kategori bawah 13 tahun. Lawanan seterusnya melibatkan under 14 dan juga under 15. Sepak mula. Ke belakang. Knock-on pula bukanlah start yang dimahukan oleh SBS. Tapi itulah yang berlaku. Masih lagi set up untuk scrum. Dilebarkan. Pendek saja oleh Zain Mualim. Pada kepada pemain utama di bahagian center, iaitu Ahmad Nakib bin Azrul Nizam untuk SMSS. Dan dikeluarkan bola pada Asyar Syafi. Masih lagi Asyar Syafi. Dilebarkan ke sebelah kiri. Good hit. Masih lagi pick and go untuk SMSS. Berkumpul mereka beramai-ramai. Pick up naik ke atas daripada scrum half sendiri Azrais. Sudah begitu hampir SMSS di kawasan try line. Dan try mungkin belum ada lagi. Masih lagi ada cakap-cakap di antara referee dan keduanya. Belum ada signal daripada referee. Saudara Adi. Try diberikan kepada SMSS. Bawa mata kepada 10 berbalas 5 dengan satu conversion yang dinantikan agak crucial
Tambah 5-2 lagi.